Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Okay, hari ni puasa yang ke-21. Okay, dia dah 21 hari Ramadan. Okay, hari ni ada aktiviti buat bubur lambuk. Okay, ni antara peserta agak macam nak tidur. Tak apa. Okay, Sam. Oh lama. Hari ni kita masak bubur lambuk. Okey, cerita sikit pengalaman anda berapa lama dah anda berapa lama dah? Ajinan dulu ajinan. Kau join ni berapa lama kak? Dah berapa lama? Berapa banyak kali? Sejak surau hijau lagi kita dah ada buat bubur lambuk dulu. Betul. Kan dulu tapi tak adalah secara apa orang cakap. Dah lama lah. Profesional tak ada lah kan. Okey. Dah ada sedia dulu. Biasa-biasa je masak cincai-cincai je. Okey, ni tahu tak berapa banyak nak buat ni? Satu piuk cukup lah. Itu pun dah 100 orang tu. 400 pack. Okey, bersyukur macam mana hari ni ya? Okey. Agak-agak ni puasa yang ke berapa ni bersyukur ni? Hari ni? Ingat? Aku nak jawab 22. 22 tarawih malam ni. Alhamdulillah kita ucap terima kasih lah kepada apa Jawatan Kuasa Surau kan dekat sini. Alhamdulillah Seri Menur ni yang beri peluang kepada kita punya bos ARC kita untuk dia apa ni sedekah kepada untuk penduduk dekat sini dan juga kepada kita akan edarkan dekat Putrajaya ni. Sebab pejabat baru lawyer kita di sana baru buka, so dia akan edarkan dekat apa ni Putrajaya. akan datang dekat depan pejabat nanti lah. So ini adalah aktiviti pertama kita di luar. Ni target berapa banyak nak buat ni? Maksudnya berapa pack? 400 pack. 400 pack betul. Dan terima kasih kepada timbalan pengurusi kita Tuan Haji Azmi. Kerana beri nama apa ni surau ni lah untuk kita buat aktiviti ikhtiasar ni. Lepas ni pahala kita semua. Alright. So, amin. Ni agak-agak masak berapa ni masak? Tanya Cik. Okey, tanya chef kita. Chef Makno, okey. Chef Makno, agak-agak berapa lama boleh masak? 3 jam lebih kurang lah. 3 jam. Maknanya sekarang pukul Pasu, kat mana? Aku yang syukur ni Apa menu masuk dalam ni? Apa yang dimasukkan dalam bubur lambuk ni? Daging, tulang. Okey. Hidupkan dia. Lagi bahan-bahan lain? Ni. Ada lada hitam, apa udang kering, Okey. daun sup, So, bawang putih, bawang Ni apa? halia. Ni lada hitam. ada hitam, black pepper, halia. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini kira dua pihak lah, dua kaki ni. Satu kaki sebelah Surau Al-Muhajirin, satu lagi surau bahagian ARC Property. Okey. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan juga terima kasih kepada pihak ARC Property kerana sudi memilih surau kita, Surau Al-Muhajirin, untuk membuat aktiviti CSR di Surau Al-Muhajirin pada hari ini. Pihak surau juga kita alhamdulillah pengurusi surau kita Dr. Zul telah menerima cadangan daripada pihak property untuk buat aktiviti bubur pada hari ini. So kedua-duanya kita ucapkan juga terima kasih dan kita mengharapkan ada connection yang hubungan yang baik antara pihak Berterusan lah, koneksi berterusan lah. Kalau ada apa-apa yang nak berhubung dengan pihak ni boleh, nak jual tanah ke, nak beli rumah ke, semua ada. Itu penting. Kita target ni apa? 400 pack 400 pack. Mana untuk hantar tadi tu mana Okey, dia punya bahagian 100 untuk jemaah surau, 100 untuk komuniti, 200 untuk Putrajaya. Bagi separuh-separuh lah. Separuh. Untuk tengok stiker lah. Mana dia punya stiker nak tengok sikit? Okey. Ni dia punya tag stiker dia. Ikhtiar Ramadan. Okey, ni dia punya tag. Okey, lebih kurang dalam 400 pack nak packing Abang Mano, tapi kalau bubur kambing pun boleh Bubur kambing pun boleh. Boleh je lah, tapi habis sikit. Ada seorang tak? Dia Bau sikit. Tapi sekarang kita pakai ayam Mana daging? Daging. Dia dah mula mendidih ni. Pagi Ramadan 21, langkah diatur penuh bersatu. Di Surau Al-Muhajirin kita bertemu. Tim ARC bersama membantu. Api dinyalakan, kawah dipanaskan. Beras dan Ni lebih kurang sejam lah ya Bang Noh. Tak lama ni. Tak sekarang ni kita dah masak lebih kurang berapa jam?
setengah jam. Tambah sejam lah. Bukan sejam lah. Nasi dah mula berubah menjadi bubur. Tunggu sejam lagi kita boleh makan. Tapi disebabkan bulan puasa ni kena bersabar. Boleh rasa Wahim? Boleh rasa? Boleh rasa dah? Rasa? Sebab Wahim tadi penat. Hati yang tak faham. Chef pun nak. Dunia yang boleh buat macam tu. Kurang garam. Belum masuk garam. Mana tepat lah tu? Tepat lah. Tepat lah tu. Mana boleh minum air lah? Chef dunia Tak, ni. boleh minum air lah secawan. Kita punya perisa-perisa sebenarnya kita tak tambah lagi. Kita sekarang nasi dengan ayam saja. Daging saja betul Wahim? Betul. Okey, ni perisa ni kita akan tambah selepas waktu sesuai je lagi. Dia dah hancur, baru kita akan masuk bawang merah, bawang putih. Halia. Tumis. Halia. Bawang Ni bawang Holland. tak Kita pakai dua bawang. Bawang putih ada, bawang Holland pun ada. Mak cakap Holland kali ni. Rempah mula dimasukkan, harum baunya menusuk rasa. Bubur lambuk tradisi bersama, bubur lambuk Ramadan ke-21. Gotong royong penuh restu, tim AA. Okey, kita dah nak hampir 70% habis siap. Jadi kita terpaksa masukkan tumisan untuk dimasukkan dalam bubur lambuk. Dua peserta yang agak handsome kacap bergaya telah mencuci kuali bersama Abang Syukur. Dan dengan Nizam. Nanti kita cat jugalah kuali ni. Jaga. Tak lu kuali tu. Tak boleh bawa dia nak setting dia punya. Tu kena angkat dulu. Tak, abang letak tu. Mak. Saya letas tu tak boleh tekan saya buat. Tak dalam ah. Tak dalam ah. Ya dalam. Angkat apa tu? Angkat dapur ni masuk dalam. Dalam tu. Angkat dapur ni letak ni. Kau tak Kuali tu alih lu. Tapi tak apa, larat. Okey, Zam ni dapur. Gas mana? Gas sini. Gas tu. Gas sini kan? Ya boleh lah. Batu. Alah bawah tu betul. RC dan sahabat semua mengikat ukhuwah di bulan mulia. Bubur lambuk kita masak bersama, tangan bersatu penuh makna. Rezeki dikongsi dengan semua, indah. Okay, nampak dah macam hampir nak masak. Nampak lagi masak, tengok. Kasar lagi. Kak. Oh, kasar lagi nasi dah. Okey, kita terpaksa tukar shift agak panas sebab belum Ramadan. Hanya Ramadan penuh cahaya. Kita sekarang ini berada di Surau Al-Muhajirin. Kita tengah buat bubur lambuk untuk diagihkan kepada penduduk-penduduk dan juga disedekahkan kepada wakil Putrajaya. Pukul 12.30 masak. Pukul 12.30 masak Jadi kita Kita akan makan 10.30 nanti. buku puasa awal lagi. Baik juga kau ni. Duk berputar perlahan-lahan, tawa dan Belum cukup lagi lah. Memang kena buat hancur, tak hancur sikit tadi. Boleh? Dia kalau hancur sangat sekejap Masak aja boleh. Masak dah. gurau mengisi perasaan, dari dapur hingga. Okey, kita menumis bahan-bahan. Oh, bau sedap lah. Okey, ini bahan-bahan semua tadi. Dan putih dan merah semua dah masuk. Black pepper tu tak tu je. Bau pun sedap je. Oh, masukkan black pepper. Ke halaman, semangat ikhlas jadi pedoman. Menjelang petang bubur diagih, untuk jiran dan insan terpilih. Ramadan indah terasa dekat,
hati ikhlas memberi nikmat. Bubur lambuk Ramadan ke-21. Gotong Dengan apa santannya. Oh, kilo santan. 1 kilo ni santan. 10 kilo. Mana? 5 kilo, 10 kilo. 5 kilo. royong penuh restu. Okey, kita dah tumis tadi bahan-bahan dia, bawang dan juga macam-macam. Okey. Okey, kita masuk. Pegang. Saya pegang je. Pegang je, kau pegang je. Baik Okey. sangat. Okey. Konggeng. Kecil tu. Api. Cakar. Cakar. Cepat. Cakar lain macam cakar. Ya, ada 9 boleh faham. Oh, dia lagi 10 apa mana? Ni ketumar tak? Tak campur bawang apa semua. Dah ketumar apa? Tim AARC dan sahabat. Oh, nampak berpeluh Okey, bersemangat wajah. Semangatnya. Agus. Kita sudah melalui fasa terakhir. Terakhir pasal makan je sekarang ni. Untuk penyediaan dalam bekas saja kan. Packaging, Packaging. pembungkusan. Jadi QC kita tengok Nah, saya akan cek nanti tengok Okey, rasa jap, macam mana. Okey, sekarang kita tabur Empat. apa bawang. Bawang kering, bawang goreng. Bukan apa ya? Kulit bawang Bukan kulit bawang, isi bawang. Oh ya. Kalau nak mengegak, okey lah mak, apa sikit dalam seminggu go tutup. Okey, ada Ni dah boleh belum? santan ada masalah lagi. Belum. Santan ada Tak masalah. tak melekat lagi. Nah, dulu. Santan dia 5 kiloan kata dia. Mana tak melekat kalau kita kacau. Zam, tulang dia lalas. Nampak dia timbul tu. Tak, itu yang tak masak lagi. Tu tulang agak tu rawan kan. Ni. Dia masuk ni. Tu dah dapat satu mangkuk tu. Okey, sekarang kita dah Ni packing. fasa terakhir untuk penyediaan lah Packaging. Dengan hati-hati. Okey, packaging. Dia punya Ya, tiba mana? Dah. Tak sana nanti kena basuh. Itu dalam habis ni. Habis ni boleh. Semua mengikat ukhuwah. Dia nak sedap masa ni rasa, tapi kalau balik rumah dah kurang rasa dia. Nah, Tak kau tangguh. makan dah. Di bulan mulia, di bawah langit senja Ramadan, azan maghrib jadi penantian. Semangkuk bubur penuh kenangan, simbol kasih dan persaudaraan. Bubur lambuk jadi cerita, Ramadan datang membawa cinta.